Okey, pernah tak anda terfikir macam mana aplikasi yang complicated kat telefon kita tu dibina? Di sebalik setiap butang kita tekan, setiap kali kita leret, sebenarnya ada satu macam bahasa rahsia, satu bahasa visual yang pastikan semuanya berjalan lancar dan tak kucak casia. Hari ni kita nak bongkar bahasa tu, UML atau Unified Modeling Language. Inilah pelan tindakan, blueprint untuk dunia digital. Cuba bayangkan aplikasi gergasi macam Shopee atau AirAsia. Macam mana agaknya mereka rancang semua tu supaya tak jadi satu serabut kod yang tak boleh diurus? Macam mana pasukan pembangun yang berbeza-beza boleh pastikan hasil kerja mereka semua ngam dan boleh berfungsi sekali? Jawapannya bukan magic tapi perancangan visual yang sangat teliti. Kat sinilah UML ni jadi hero dalam diam. Okey, untuk perkongsian kali ni, kita akan mulakan dengan gambaran besar dulu. Apa benda sebenarnya UML ni? Lepas tu, kita akan tengok 3 alat utamanya. Rajah kes penggunaan, rajah kelas dan rajah keadaan. Dan akhir sekali, kita akan sambungkan semua ni dengan aplikasi yang kita semua guna hari-hari. Alright, jom kita masuk bahagian pertama. Perkara pertama sekali, dan ini sangat penting untuk kita faham, UML ni bukan bahasa pengatur caraan tau. Bukan. Sebaliknya, bayangkan ia macam plan arkitek yang dilukis sebelum tukang rumah letak satu bata pun. Ia adalah peta jalan visual yang akan memandu keseluruhan projek. Jadi, apa sebenarnya UML ni? Senang cerita, ia adalah satu set simbol dan raja yang semua orang dalam industri ni faham dan guna. Satu standard. Tujuannya adalah untuk membantu pembangun nampak sistem tu sebelum mereka bina. Fikir macam ni lah, arkitek tak akan bina rumah tanpa pelan lantai kan? Sama juga pembangun perisian yang bijak akan guna UML dulu untuk reka bentuk struktur dan aliran aplikasi tu. Rancang dulu, baru kod. Tapi, kenapa nak susah-susah lukis semua rajah ni? Tak boleh ke terus je tulis kod? Sebab tanpanya, pembangunan perisian boleh jadi kelam kabut. Serius, UML ni sebenarnya menjimatkan masa, menjimatkan duit dan mengelakkan kita daripada buat silap besar di kemudian hari. Paling penting, ia pastikan semua orang, pengurus projek, pereka bentuk, pengatur cara, semua berada di landasan yang sama, bercakap dalam bahasa visual yang sama. Sekarang, jom kita tengok jenis rajah yang pertama. Rajah kes penggunaan atau use case diagram. Benda ni mudah je. Ia semuanya tentang perspektif pengguna. Ia menjawab satu soalan paling asas. Apa yang pengguna boleh buat dengan sistem ini? Konsep dia sangat mudah. Kita ada actor, ini adalah pengguna ataupun mana-mana sistem luar yang bercakap dengan aplikasi kita. Lepas tu kita ada kes penggunaan, ini pula tindakan spesifik yang actor tu boleh buat. Contohnya log masuk atau cari produk. Dan kita cuma lukis garis saja untuk hubungkan mereka, nak tunjuk siapa boleh buat apa. Simple kan? Tengok contoh sistem tempahan tiket ni. Sekali pandang je, kita terus nampak pengguna boleh log masuk, boleh lihat senarai filem, tempah tiket dan bayar tiket. Kan senang faham? Rajah ni bagi kita gambaran keseluruhan yang jelas tentang fungsi utama sistem dari sudut pandang pengguna. Dan biasanya, inilah langkah pertama bila nak reka bentuk mana-mana aplikasi. Baiklah, kalau rajah kes pengenaan tadi ibarat kita tengok dari luar, rajah kelas pula membawa kita masuk ke dalam sistem. Ia macam pelan lantai bangunan tu. Ia menunjukkan semua komponen-komponen utama dalam perisian dan macam mana semua tu disusun atur. Dalam rajah ni, setiap komponen utama sistem diwakili oleh satu kotak yang kita panggil kelas. Ambil contoh kelas folder ni. Kotak ni ada 3 bahagian. Atas sekali, nama dia. Di tengah, atribut dia. Maknanya, data apa yang disimpan, macam nama dan lokasi. Dan di bawah sekali, operasi. Apa yang ia boleh buat, contohnya salin atau padam. Inilah blok binaan asas untuk kod kita nanti. Tapi, kelas-kelas ni tak wujud bersendirian. Mereka saling berhubung. Dan hubungan inilah yang memberi struktur kepada perisian. Ada beberapa jenis utama, tapi jom kita fokus pada 2 yang penting dan selalunya orang keliru. Agregasi, iaitu hubungan mempunyai yang longgar, dan komposisi, iaitu hubungan sebahagian daripada yang sangat kuat.
Okey, tengok contoh di sebelah kiri, agregasi. Sebuah jabatan mempunyai seorang pensyarah. Kalau jabatan tu ditutup, pensyarah tu masih wujud kan? Dia boleh pindah ke jabatan lain. Jadi hubungan mereka longgar. Sekarang, tengok di sebelah kanan, komposisi. Sebuah rumah terdiri daripada bilik-bilik. Kalau rumah tu dirobohkan, bilik-bilik tu pun hancur sekali kan? Mereka tak boleh wujud sendiri. Inilah hubungan hidup dan mati bersama. Nampak macam beza sikit je kan simbolnya, tapi maksudnya dalam kod nanti sangat besar. Seterusnya, kita beralih daripada struktur kepada pergerakan. Kita nak tengok macam mana sesuatu tu berkelakuan. Inilah gunanya rajah keadaan atau state diagram. Ia menunjukkan macam mana satu objek tu berubah keadaan atau state sepanjang kitaran hayatnya. Simbolnya pun senang je nak faham. Titik hitam tu, titik permulaan. Bulatan macam sasaran tu, itu titik akhir. Setiap kotak bujur ni pula mewakili satu keadaan atau status. Dan anak panah tu, itu adalah peralihan, iaitu peristiwa yang menyebabkan ia berubah dari satu keadaan ke keadaan seterusnya. Contoh paling mudah, mesin basuh. Ia bermula dalam keadaan mati. Bila kita tekan butang mula, ia beralih ke mengisi air. Dah penuh, ia beralih lagi ke mencuci, kemudian memutar dan akhirnya sampai ke keadaan akhir. Nampak tak? Rajah ni tak modelkan keseluruhan sistem, tapi ia memetakan dengan tepat kitaran hidup satu objek dari awal hingga akhir. Baiklah, kita dah tengok teori dan rajah-rajah. Sekarang, jom kita masuk bahagian paling menarik. Macam mana semua ni digunakan dalam aplikasi sebenar yang kita semua kenal dan guna setiap hari. Cuba fikirkan proses beli-belah di Shopee. Menambah barang ke troli, itu adalah satu kes penggunaan. Objek troli itu sendiri akan ada butiran dan fungsinya dalam rajah kelas. Dan yang paling ketara, troli itu melalui satu kitaran hidup. Dari kosong ke ada barang, kepada telah dibayar dan akhirnya dihantar. Itulah rajah keadaan yang sedang beraksi. Ketiga-tiga rajah ini bekerjasama untuk membina ciri ini. Sebenarnya, bila kita dah mula perasan, kita akan nampak kitaran hidup objek ni di mana-mana. Status pesanan makanan kita, senarai lagu kita, malah status email kita, semuanya beralih dari satu keadaan ke keadaan yang lain. UML inilah yang menyediakan cara yang teratur untuk pembangun menguruskan semua kemungkinan keadaan ni tanpa sebarang kekeliruan. Maka inilah kesimpulan utamanya. UML adalah jambatan antara idea dan kod. Ia adalah satu disiplin yang mengubah keperluan yang kabur kepada satu pelan tindakan yang jelas dan memastikan aplikasi yang kita harapkan setiap hari dibina di atas asas yang benar-benar kukuh. Jadi, sebelum kita berakhir, ni ada satu cabaran untuk anda. Apakah satu sistem dalam kehidupan harian anda yang boleh dipetakkan dengan UML? Mungkin proses membuat kopi atau aliran kerja di pejabat anda. Apabila anda mula melihat dunia melalui kacamata UML, percayalah, anda akan mula nampak struktur tersembunyi di mana-mana saja. Terima kasih kerana bersama saya.